Bila beli kereta Recon, lagi-lagi yang masuk dari luar negara, kita tak tahu 100% sejarah dia. Kecuali kalau betul-betul buat selamatkan dan pilih dealer yang boleh percaya. Bila nampak harga jauh lebih rendah dari new unit, memang mudah nak tepikan. Tapi murah tak selalunya menjadi pilihan terbaik. Video ini saya sediakan khas untuk kongsi 3 tips simple tapi cukup power supaya anda tak jadi mangsa bila beli kereta Recon. Tapi sebelum tu, kalau anda suka konten otomotif yang ringan dan senang faham, jangan lupa subscribe channel ini. Jangan main beli kereta Recon kalau tak ada inspection report. Serius weh, benda ni penting sangat. Sebab kan, kereta Recon ni dari luar memang nampak tip top, cat berkilat, seat kulit macam baru, kadang bau pun masih bau showroom. Tapi realitinya dia tetap bukan kereta baru. Kereta ni dah pernah digunakan dulu dekat luar negara, biasanya Jepun, UK atau Australia, baru sampai Malaysia. Jadi logiklah kalau ada sikit wear and tear atau sejarah yang kita tak tahu 100%. Masalahnya, bila beli tanpa report, itu yang bahaya. Kita tak tahu kereta itu pernah aksiden besar ke, pernah masuk air pasca banjir ke, atau part penting macam gearbox dan pernah kena tukar ke belum. Sekali tersilap boleh terbeban beribu nak repair. Sebab itu inspection report ni kira macam kad kesihatan kereta. Kalau kereta dari Jepun, tengok je auction sheet. Siap ada grading system dan report detail. Jepun memang ketat bab ini dan semua kereta yang nak diekspor ini wajib lalui pemeriksaan dan dapat laporan condition kereta. Dekat Malaysia pula, setiap kereta Recon wajib lalui pemeriksaan Puspakom sebelum boleh dihantar dengan JPJ. Jadi kalau dealer betul-betul jujur, dia tak akan kedekut tunjuk inspection report itulah. Senang je logiknya. Kalau kereta tu betul elok, apa nak disorok? Kadang-kadang bila tengah cari kereta Recon, kita akan jumpa iklan yang nampak gempak gila. Gambar lawa, mileage rendah, harga pun cun. Tapi benda ni lah yang selalu buat orang terperangkap tanpa sedar. Sebab itulah saya selalu cakap, satu benda simple je. Beli dari tempat yang memang boleh dipercayai. Kenapa? Sebab kereta bukan macam beli baju bandel. Ini cerita pasal pelaburan besar, puluh ribu, kadang sampai RM100,000. Jadi logiklah kalau kita nak pastikan duit yang dikeluarkan itu betul-betul berbaloi. Jadi macam mana nak play safe? Senang je. Pertama, cari dealer yang memang ada reputasi dan track record jelas. Tengok sama ada dia ada showroom, ada review dari pelanggan dan ada lesen sah. Kedua, minta laporan kereta. Kereta Recon yang baik biasanya ada auction sheet dan report lengkap. Boleh tengok terus grading, mileage dan keadaan sebenar masa di luar negara. Ketiga, kalau boleh jangan beli atas gambar semata-mata. Pergi tengok sendiri, duduk dalam, test drive, rasa sendiri bab kereta tu. Dari situ baru tahu sesuai atau tak. Jadi, tolong beli dari tempat yang boleh dipercayai. Ini bukan sekadar pilihan, tapi satu keperluan. Kadang bila tengok iklan Recon, nampak cantik je, harga pun rendah, mileage pun rendah. Terus rasa, ini memang jackpot ni. Tapi satu benda yang ramai terlepas pandang. Test drive. Kereta ni bukan benda kita guna sekejap. Kalau beli, ni benda yang nak teman kita bertahun-tahun. Jadi, walaupun gambar nampak elok, tak ada yang boleh ganti pengalaman rasa sendiri bila duduk dan pandu kereta tu. Masa test drive, barulah kita betul-betul boleh rasa. Ramai orang ingat test drive ni sekadar nak rasa sedap duduk ke tidak, atau nak cek aircon sejuk ke tak. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Test drive ni ialah cara yang paling berkesan untuk menilai keadaan sesebuah kereta. Jadi, kalau nak beli kereta, terutamanya Recon, jangan skip test drive. Anggap je macam sesi kenal-kenal. Nak tengok serasi ke tak, rasa selesa ke tak, dan penting sekali, puas hati ke tak. Sebab bila dah yakin dengan apa yang kita pandu, barulah pembelian itu rasa tenang dan berbaloi. Kesimpulannya, beli kereta Recon boleh jadi pilihan bijak kalau korang tahu apa nak tengok dan apa nak tanya. Minta report, test drive dulu dan beli dari tempat yang jujur. Jangan rushing nak beli sebab kereta bukan nak pakai sehari. Bukan RM1 2 duit yang keluar. Jadi, please jadi bijak.